Mas. Woi, berani banget nih. Hei. Gila, serem banget. Oh, gila. Yes, saya adalah salah seorang warga negara Malaysia dalam batik air semalam. Saya ke Jakarta untuk kerja sekejap saja, beberapa jam saja di Jakarta. Malam tu saya ambil flight balik semula ke Malaysia, kiranya 1 hari saja. Saya tak sangka korang saya masih hidup, sumpah, sebab keadaan dalam plane semasa sangat teruk. Dan saya tak sangka Allah nak pilih saya. Saya salah seorang yang tiba-tiba dalam flight tu, air flight tu, masuk media hari ni. Ya, sebab memang keadaan sangat teruk semalam. Kita orang yang dalam tu memang fikir mati je. Keadaan dalam flight mula-mula okey saja. Kina first time tau masuk dalam batik, Kina first time travel dengan batik air. Sebelum ni tak pernah. Batik air adalah pertama kali. Batik air Indo, dia ada 2 tau, batik air Indonesia dan Malaysia. Kina ambil yang batik air Indonesia lah. And then kita fly smooth saja awal-awal. Tapi dekat nak landing, masa captain kata okay, we're ready for arrival kan. Time ni dah start macam turbulence teruk dah. Dekat nak sampai around 20 minit lagi. First, dekat atas kita orang dah menjerit sebab ini pertama kali Kina punya turbulence macam ni. Faham tak? Sebelum ni Kina naik flight, dia akan gegar macam ni je. Itu Kina tak kisah sebab itu dah banyak kali saya experience. And dekat atas kita orang macam ni. Kita orang menjunam macam tu. Satu flight menjerit itu yang terjadi pertama kali. Di tepi Kina 2 orang stranger, and seorang lagi yang dekat hujung sekali, dia banyak kali travel. Dia cerita kat Kina, dia banyak kali travel. Suami dia duduk Indonesia, dia selalu ulang-alik. Dia kata tapi ini adalah pertama kali dia naik flight paling teruk experience dia. Ini paling teruk, dia cakap. Itu yang pertama jadi kat atas. Okay, dekat nak sampai, memang kapten dah kata memang cuaca buruk. Okay, Kina tahu benda tu. Bila nak sampai tu dah bergegar dah. Makin turun masa flight nak descend, kita orang bergegar macam ni. And bila touchdown landing, memang kita orang rasa terbalik macam ni. And kita orang semua berpai dengan stranger, 2 orang berpegangan tangan, semua pegangan tangan, and semua istighfar. Ya Allah, astagfirullah, I memang kuat gila cakap ya Allah, astagfirullah. I fikir I akan mati. I fikir masa landing tu, I fikir I ada anak kecil, baby. I kata kat Tuhan, ya Allah, jangan tarik aku. Kalau kau nak tarik aku, tolonglah tarik aku lepas anak aku dah besar. Sebab I ada tanggungjawab untuk bagi anak I, supaya anak I ada rezeki untuk dapat susu badan 2 tahun. Sebab niat I waktu lahirkan dia, I nak breastfeed sampai 2 tahun. Jadi waktu landing semalam, I fikir I akan mati kalau anak aku tak dapat susu badan aku. Itu I fikir anak je semalam. Maybe korang rasa maybe benda ni maybe normal lah untuk setengah orang dia biasa naik flight. Tapi untuk saya semalam memang saya trauma. Sebab saya fikir anak saya.